Saya nak buat recap sikit tentang tahun saya, tahun ini, tahun 2025. Banyak benda yang jadi pada tahun 2025 ni. Ada benda yang best, ada benda yang tak best. Pada tahun 2025 ni, saya dapat pergi ke Harvard. Wah, ini memang satu impian saya dari kecil lagi. Saya pergi untuk ambil satu executive course tentang public policy yang ditaja penuh oleh Young Global Leaders Community. Dan side note, di Harvard, saya dapat jumpa dan berbual dengan Jacinda Ardern. Kedua, pada tahun 2025 ni, saya juga dapat peluang mewakili Malaysia untuk Regional Youth Parliament for Climate Action. Saya banyak belajar dengan lebih lanjut tentang bagaimana untuk kita buat dasar yang berfokus kepada perubahan iklim, dan daripada situ juga saya belajar tentang climate budget tagging. Saya berjaya bawa climate budget tagging ke dalam Dewan Undangan Negeri Johor dan telah pun diluluskan di peringkat Jawatankuasa Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Negeri Johor. Ketiga, tahun 2025 adalah tahun ketiga saya menjadi pemangku presiden untuk muda. Fokus saya tetap lagi kepada pengukuhan institusi dalaman muda. Ini penting kerana muda ingin mencerminkan politik baru yang telus, dan cerminan itu perlu mula daripada rumah kita sendiri.